tegak. Engkau digemari, Kecil besar tua muda, mudah pula dicari. walau serata dunia, cuba tegak. Digoreng atau rebus, Dipanggang atau kukus, diperam atau bungkus. khasiatnya memang bagus. Cuba tegak, siap dia. Tahu tak jawapannya? Aku kacang hijau, dia kacang soya. Aku kacang tanah, dia kacang dal. Aku kacang parang, dia buah pinggang. Aku kacang merah, dia mata hitam. Dia kacang kuda. Ayo mana ni? Aku kacang gajah. Mana Ani ni? Tak sampai-sampai lagi. Make up lagi kot. Sabar. Kita tunggu lagi seminit. Oh, iya ke? Tolonglah, janganlah makan aku. Tolong! Sabar. Apa hal jerit-jerit ni? Macam kena kejar hantu je. Iya, ada hantu kejar aku. Betul ke? Takutlah. Tak kejut gila. Geramnya. Sampai hati. Bulan puasa pun ada hantu ke? Ada ke? Ada. Bulan puasa macam ni, hantu semua tak ada. Kena ikat. Faham tak? Betul lah. Aku tak tipu. Ada hantu kejar aku. Alah, perasaan kau je kot. Ani kan penakut. Lawak. Jangan-jangan kamu berdua yang jadi hantu tak? Ish. Mana ada? Oi, mana ada? Oi, tak ada. Oi, tak ada. Kata nak pergi terawih tadi. Jomlah. Macam nak tukar topik aja. Diamlah. Ali, apa Fadilat semayang terawih ni? Biar aku cek dalam pump top. Ada. Bagusnya semayang terawih ni. Ush, hebatnya. Wah. Lepas ni aku tak nak tinggal sembahyang terawih lah.
betul siapa yang tak pergi semayang tarawih ni kan? Memang lah. Banyak pahalanya kalau sembahyang tarawih. Faham tak? Wah, bestnya. Dah. Apa lagi? Jomlah kita pergi sembahyang tarawih. Tapi jaga-jaga tau. Kat luar tu banyak anjing. Wah. Cantiknya. Wah, cantiknya. Iyalah. Macam-macam color. Cantiklah. Itulah mak. Macam nak sambut raya lah pula. Macam ni aku pun nak main mercun. Tak boleh. Bahayalah main mercun ni. Tengok ni. Tengok. Kecelakaan jangan dicari. Ketawa je. Tengok yang ni pula. Kecelakaan jangan dicari. Bahayalah. Cuba tengok yang ni pula. Kecelakaan jangan dicari. Wah, bahayalah main mercun ni. Tak pandai. Memanglah kena. Kau pandai ke? Memang ah. Aku dengan Den selalu main mercun. Tak kena pun. Kan Den? Tahun lepas kita main meriam lagi kan? Tak kena pun. Jangan, Din. Mat, bahaya. Silat ke bulan boleh cacat. Cuba tengok ni. Kecelakaan jangan dicari. Ini lagi satu tak pandai. Lain kali belajar dengan kita dululah. Jangan. Main mercun ni bukan aja bahaya. Tapi salah di sisi undang-undang tau. Faham tak? Boleh kena tangkap tau. Alah, habis tu pertunjukan bunga api tadi boleh? Itu dikendalikan oleh orang yang mahir. Bukan macam kamu. Sudahlah. Jom pergi tarawih. Jom.